Tak lama lagi, bulan Ramadan akan tiba. Dan bagi ibu bapa yang mempunyai anak istimewa, mungkin ada banyak soalan yang bermain di fikiran kan? Jadi, dalam perkongsian kita kali ini, jom kita sama-sama lihat panduan untuk melalui bulan yang mulia ini dengan penuh sokongan dan kasih sayang. Soalan yang paling besar sekali, tentulah, macam mana kita nak bimbing anak kesayangan kita ni untuk menghayati Ramadan, tapi pada masa yang sama pastikan mereka selamat dan dapat keberkatan penuh. Mari kita mulakan perjalanan ini bersama. Okey, untuk kita jawab soalan tadi, kita kena faham dulu asasnya. Dari sudut pandang agama, siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk berpuasa? Bila kita faham yang ni, percayalah, ia akan melegakan banyak kerisauan kita. Baik, para ulama ada jelaskan beberapa syarat wajib puasa. Tapi yang paling utama dan menjadi teras perbincangan kita adalah syarat berakal. Maksudnya, mempunyai akal fikiran yang waras. Petikan dari Syekh Hasan Al-Kafni, ia bagi kita satu kunci yang sangat penting. Berakal di sini dikaitkan dengan tamyiz, iaitu kebolehan untuk membezakan. Ini bermakna, kalau seorang kanak-kanak tu belum sampai tahap mumayyiz, maksudnya belum boleh bezakan baik dan buruk secara asas, maka kewajipan berpuasa tu belum lagi terpakai untuk mereka. Jadi, apa sebenarnya tanda-tanda mumayyiz ni dalam kehidupan kita hari-hari? Susah ke nak faham? Sebenarnya tak pun. Ia merujuk pada kebolehan asas yang kita boleh nampak. Contohnya, boleh makan dan minum sendiri tanpa bantuan, boleh bersihkan diri lepas ke tandas dan dah mula faham sikit-sikit beza antara perbuatan baik dengan yang tak baik. Inilah tanda-tanda kemandirian yang menjadi kayu ukur kita. Okey, bila kita dah jelas bab hukum agama, sekarang kita beralih ke perkara yang paling penting dan tak boleh ada kompromi langsung, iaitu kesihatan anak kita. Perkara pertama, dan ini tak boleh tawar-menawar ya, adalah untuk berbincang dengan doktor pakar anak anda. Mereka lah orang yang paling faham tentang keadaan kesihatan anak kita, keperluan ubat-ubatan dia, dan sama ada tubuh badannya mampu atau tidak untuk berpuasa. Dan kenapa nasihat doktor tu penting sangat? Sebabnya, kita kena ingat, tempoh berpuasa di Malaysia ni bukannya sekejap. Ia dalam lingkungan 12 hingga 14 jam. Ini satu cabaran fizikal yang besar, walaupun untuk kita yang dewasa. Jadi, nasihat perubatan tu sangatlah kritikal. So, bila dah jumpa doktor, mereka lah yang akan bantu kita tentukan sama ada anak kita boleh cuba berpuasa atau tak. Ada sesetengah keadaan kesihatan yang memang tak mengizinkan puasa langsung demi keselamatan mereka. Jadi, dapatkan kepastian daripada pakar dulu. Baiklah, katakanlah doktor dah bagi lampu hijau. Apa langkah seterusnya? Jom kita tengok macam mana nak rangka satu plan yang praktikal untuk pastikan anak kita boleh berpuasa dengan sihat dan bertenaga. Ini lebih kurang macam rangka kasar plan pemakanan harian lah. Kita mulakan dengan sahur yang seimbang untuk bagi tenaga sepanjang hari. Lepas tu, berbuka puasa tepat pada masanya untuk pulihkan tenaga. Kemudian, makan hidangan utama lepas solat maghrib dan kalau perlu, boleh bagi snack sihat lepas tarawih. Struktur macam ni bantu kita urus tenaga dan hidrasi anak dengan lebih baik. Kunci utama untuk sahur yang bertenaga adalah karbohidrat kompleks. Apa benda tu? Senang cerita, ia bekalkan tenaga sikit-sikit, tapi untuk jangka masa yang lama. Jadi, bayangkan makanan macam nasi, roti mil penuh atau oat. Gabungkan dengan protein dan sayur, dah jadi hidangan sahur yang lengkap dan mantap. Jadi, kalau kita nak simpulkan, untuk sahur fokus pada makanan yang tahan lama, yang ada serat dan karbohidrat kompleks. Paling penting, jangan sesekali tinggalkan sahur dan pastikan anak minum air secukupnya untuk elak dehidrasi. Okey, bila dah masuk waktu berbuka, kita ikutlah cara yang paling mudah dan ikut sunnah. Mulakan dengan beberapa biji kurma untuk bagi tenaga segera dan segelas air kosong untuk bantu badan hidrat semula. Simple je. Ingat ya, masa berbuka ni matlamat kita nak segarkan balik badan, bukan nak kejutkan perut dengan makanan yang berat-berat. Jadi, elakkan minuman yang terlalu manis, kurangkan makanan bergoreng dan pastikan anak minum air yang cukup antara waktu berbuka sampailah ke sahur esoknya. Okey, selain kita merancang pemakanan, kita juga kena ada jaring keselamatan. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena peka dan tahu bila masanya badan anak kita dah bagi isyarat yang dia tak mampu nak teruskan puasa. Tolong perhatikan betul-betul tanda-tanda ni. Kalau anak nampak letih sangat-sangat,
badan dia sejuk atau menggigil, berpeluh sejuk atau jantung dia berdegup laju, ini semua adalah tanda amaran. Keupayaan kita untuk kesan tanda-tanda ni adalah alat keselamatan yang paling penting. Kalau anda nampak salah satu je tanda amaran tadi, jangan tunggu-tunggu lagi. Terus minta anak untuk berbuka puasa serta-merta. Tak ada kompromi bab ni. Ingat, kesihatan mereka adalah dan akan sentiasa menjadi keutamaan nombor 1. Dan akhir sekali, selepas semua perancangan dan langkah berjaga-jaga ni, jom kita ingat balik apa prinsip utama yang patut kita pegang dalam seluruh perjalanan ini. Ingatlah, semua ni bukan tentang paksaan. Bukan tentang nak capai target berapa hari penuh. Tak. Ia adalah tentang kita bimbing mereka dengan penuh sabar dan penuh kasih sayang. Raikan setiap usaha kecil yang mereka buat dan jadikan Ramadan ini satu pengalaman yang positif untuk mereka. Jadi, sebagai penutup, jom kita renung sekejap. Apakah satu langkah kecil penuh kasih sayang yang boleh kita ambil hari ini untuk memulakan persiapan perjalanan Ramadan kita bersama anak? Sebab persediaan yang terbaik tu bermula dari hati yang penuh niat dan kasih. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkatan buat anda sekeluarga.